Total program kita ada 137 program yang akan diadakan di Dun Sungai Udang. Antara highlight utama ada 4 program besar yang akan diadakan di sini, dimulai dengan Hari TB peringkat negeri Melaka dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Dan yang istimewa, kita ada pertandingan Don dan Sayang peringkat negeri Melaka. Kita semua tahu anak kelahiran Don Sungai Udang sendiri, iaitu Datuk Baharin, yang memang datangnya daripada kampung Bertamulu di dalam Don Sungai Udang. Jadi memang bertepatan itulah kita adakan pertandingan Don dan Sayang peringkat negeri Melaka. Dalam masa yang sama, kita juga ada Sungai Udang berselawat pada 29 hari bulan yang akan dihadiri oleh penceramah terkemuka Malaysia, iaitu Datuk Dr. Izhar Aris Kasim, insya-Allah. Satu lagi highlight adalah Hari Ibu, juga peringkat negeri Melaka, yang akan diadakan oleh pihak LPPKN di bawah portfolio Datuk Haji Kalsum, yang akan adakan di Dewan Penjara. Jadi ini semua adalah program-program peringkat negeri, selain daripada poket-poket program yang diadakan di keseluruh 9 JPKK di dalam Sungai Udang. Dalam masa yang sama, kerjasama juga akan dibuat program di dalam Kem Terendak dengan kerjasama dengan semua agensi-agensi lain. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat, iaitu daripada pihak Pejabat Daerah Melaka Tengah, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Jabatan Parit dan Saliran, semua sekali agensi. Saya amat berharap selama 2 minggu, 18 hingga 30 Mei ini, program Wakil Rakyat untuk rakyat Don Sungai Udang akan dapat dijayakan dengan sebaiknya, insya-Allah.